Assalamualaikum. Ini video ni tuju khas untuk pengurus Polis 1 ni. Juraidi nama dia. Kau dengan angah kita makan dekat situ kau tak mau bayar. Kau jadi macam mana? Aku nak kena bayar, aku nak kena belanja dekat situ. Pasal projek benda baca dengan kacau tu. Aku cakap aku nak tanya kau ni Zuraidi apa benda. Kau bayar ke? Fedal bayar ke pasal baja kacau tu? Sekarang lagi satu pasal kereta tu, Audi. Aku nak tanya kau beli dekat mana? Kau jadi macam Hamid Andani juga ke? Apa benda kau cakap dengan Pika? Kau bawa lagi Pika, kau bersedudukan dengan Pika ke gitu? Aku pernah tanya mak kau tahu. Aku pernah tanya, kau nak tunjuk apa? Kau nak tunjuk kau punya jantan? Oh, hari tu kau main bini aku. Kau hantar bini kau, aku main pula. Boleh? Kau jangan macam-macam kau tahu. Aku nak tanya kau dekat Lepas 4 tu apa benda cerita kau tu. Kau nak kapal jatuh talak, kau nak jatuh talak kau ni. Itu yang kamu bersembang dengan kawan tu. Apa kena-mengena dengan aku? Jangan macam kau bawa Ana pergi ke Kelantan tu. Aku duduk dekat Pengalang dulu. Aku ada dekat sana je. Kau bawa Pika. Kau nak tunjuk apa sebenarnya? Kau nak tunjuk kau jantan paling hebat dekat dalam Lepas Ilir ni ke? Kau mengurus dia? Kau nak tunjuk dekat aku? Ke kau nak tunjuk dekat orang ramai? Kau cerita apa gitu? Aku nak tahu apa benda statement kau pasal Ana dengan tu. Setiap statement kau, setiap perkataan kau, kita nak minta TV3 spill. Ulas benda ni. Keluarkan apa benda statement kau dalam radio, dalam TV, apa benda, cerita kau. Aku tak musik kau tahu. Pasal kereta motor aku. Kau cerita macam mana dengan Hamid Andani? Kenapa kereta aku sampai petang semalam baru tamat siasatan polis? Pasal mengenai dadah pasal kereta yang kau bawa tu.